Muhammad Raihan bin Rehan. Assalamualaikum, cikgu. Ya. Waalaikumsalam. Salam cikgu. Tak apa puan, tak payahlah salam-salam ni. Hari-hari saya jumpa dia ni. Saya nak tahu cikgu Raihan ni macam mana kat sekolah ya? Raihan ni baik je puan. Adakah dia melawan cikgu ke, ada masalah disiplin ke? Yang tu tak ada puan. Raihan ni baik je budaknya. Cumanya satu je lah saya nak tegur. Kadang-kadang lepas rehat tu kan, dia lambat sikit masuk kelas. Lambat Tak tahu masuk kelas? kenapa. Kau buat apa ha? Puan sabar puan. Tak apa, biasalah tu, mungkin dia pergi tandas ke apa kan. Apa pun puan jangan risaulah. Raihan ni baik je budaknya. Tak ada apa-apa yang perlu cikgu, kalau risaukan. macam tu kami balik dulu lah ya. Terima kasih ya cikgu. By the way cikgu, result lambat lagi keluar? Result? Tak silap saya semua dah keluar. Semua dah keluar? Dah keluar dah. Baru je hari tu saya bagi Raihan paper mat hari tu. Punya budak. Puan. Tenang puan. Mungkin Raihan lupa bagi tahu tu. Tak apa cikgu ya. Terima kasih ya. Cikgu. Kau pandai kau sorok pada mama. Kau siap kau balik rumah ni